Assalamualaikum semua. Untuk video kali ni saya nak tunjukkan tutorial macam mana kita nak set up, nak generate dan semualah mengenai AI tools, AI Studio ni dalam satu video ni lah semua. So untuk kali ni insyaAllah kita akan go through satu-satu. So selepas tuan-tuan dah langgan, tuan-tuan akan terus dibawa ke page workspace. So login, selepas login tuan-tuan akan nampak open app. So boleh tekan open app ni. So dekat open app ni, selepas dah masuk, make sure tuan-tuan masuk dulu group support. Tekan je group support ni dan tuan-tuan terus masuk ke group support lah. So group support ni saya sekalikan dengan panel biru sebelum ni, sebab Asia Studio ni kita boleh masuk dengan panel biru juga sebenarnya. So dah masuk, dah login. So ini adalah paparan yang tuan-tuan boleh nampak. So benda pertama yang saya nasihatkan untuk tuan-tuan dan perempuan buat adalah dengan connect dulu ke channel social media. So buat masa ni kita ada TikTok saja. InsyaAllah dalam masa terdekat 2 hari ke 3 hari lagi kita akan ada juga untuk Facebook, Instagram dan Threads. So menunggu approval je untuk production. So kalau untuk connect ke TikTok ni senang je. Tekan connect, nanti akan naik paparan untuk generate QR. So tuan-tuan buka je generate QR dan scan QR code ni menggunakan TikTok tuan-tuan dan perempuan. So next kita go back dan kemudian dekat paparan depan tuan-tuan boleh tengok ada paparan publish. So ni nanti saya akan cover untuk part yang mungkin paling terakhir untuk publish. Dan untuk sekarang ni saya cover dulu untuk AI Studio. Benda pertama yang kita kena buat adalah kita generate content lah. So generator dekat AI Studio, bila tuan-tuan tekan AI Studio, tuan akan terus dibawa ke create production ready image and videos, AI Studio punya page. Dekat bawah ni tuan-tuan boleh tengok ada open prompt bank. So prompt bank ni saya akan cover sebelum saya cover part publish video. Di sini tuan-tuan boleh tengok fish balance tuan-tuan dan perempuan. So yang ni sebenarnya dia bergantung dengan package mana tuan-tuan dan perempuan ambil. Dan selain tu tuan-tuan juga boleh tambah fish dekat sini. RM30, 760 fish. So tuan-tuan boleh bagi dengan 8 lah. RM1260, RM50, RM2510, RM100. Dan untuk generator, so seperti yang tuan-tuan tahu, generator kita untuk image unlimited free, sebenarnya free. Dan untuk video saja kena bayar. Video pun 8, dia feed straight untuk Grok dengan Veo 3.1 feed straight 8 fish bersama dengan 0.32 sen, 32 sen. Dan untuk image unlimited, kalau kat sini dia tulis 1 fish. Nanti saya akan ubahlah semula. Dia sebenarnya bukan 1 fish, dia kosong. Tak perlu bayar apa-apa untuk generate image. So saya tunjukkan dahulu dekat image ni ada apa. Image ni kita ada beberapa fungsi lah. Satunya beberapa model linear adalah Nano Banana, Imagen, Grok dengan Meta AI. So tuan-tuan boleh pilih lah nak guna yang mana. Yang laju Meta AI, tapi dia tak tepat, tak ikut apa yang kita setkan dekat kita punya prompt. Yang okey, sangat okey adalah Nano Banana Pro. Imagen pun okey. Yang kedua okey adalah Grok laju, sangat laju. Dan dia punya image pun ikut apa yang kita nak lah, apa yang kita setkan. Dan untuk video kita ada model Grok yang saya cakap tadi, dan kita ada extend Grok. Nanti saya akan tunjukkan macam mana kita nak guna extend Grok. Dan dengan extend ni kita boleh buat video sampai ikut kita duration yang kita nak. Dan ada Veo 3.1 fast dengan light, dan ada juga extend untuk Veo. Dan untuk Seedance ni mahal sebab dia punya harga based on second. So sebab tu harga dia berbeza dengan Grok dan juga Veo 3.1. So untuk prompt, tuan-tuan macam biasalah, boleh masukkan prompt dan sebagainya. Dan kita boleh buat dua cara lah untuk kita generate video. Satu, text to video. Daripada text kita masukkan prompt dan kita generate video. Dan kemudian kita ada juga
image to video. So image to video pun ada. Dan kemudian kita kalau untuk Veo 3.1 kita ada first frame dengan last frame punya video, dan juga kita ada based on banyak frame lah. Kita boleh masukkan image yang banyak, dan untuk AI tu belajar lah apa yang kita nak daripada kita punya prompt dan nak jadi dekat kita punya AI live host kita. Okay, so sekejap. Okay, so first saya akan tunjukkan untuk image dahulu. Okay, dia punya cara nak generate dia sama. Pilih model, saya pilih Nano Banana Pro dahulu, dan kemudian masukkan prompt. Contohnya saya nak seorang wanita 30-an Muslim Malay. Okay, ni contoh lah menghadap kamera, cantik, anggun, contoh lah So saya copy prompt ni sebab saya nak guna, nak tunjukkan saya generate untuk model-model lain juga. So copy, dan untuk batch nanti saya akan tunjukkan macam mana prompt bank ni akan berfungsi dekat sini. Dan untuk batch generation, ni maksudnya kita nak generate berapa output daripada satu prompt. Okay, daripada satu prompt ni kita nak generate berapa output. So kalau contoh prompt tuan-tuan dan perempuan tu sangat detail, saya okey je kalau tuan-tuan nak letak 10 ke 100 ke untuk generate, tak ada masalah. Tapi biasanya kalau kita dapat output yang sama, masa je. So tak ada masalah kalau tuan-tuan nak buat je, tak ada masalah. Dan kemudian untuk creative setting, aspect ratio. Okay, aspect ratio ni based on kita nak upload dekat mana lah sebenarnya. Contoh kalau kita nak upload dekat kita punya Reels ataupun TikTok, better guna 9:16 lah. So kita boleh tengok lah dia punya size macam mana. Satu-satu ni more to logo. Dan kalau kita nak post dekat, biasanya kalau dekat website pun better guna yang satu-satu. Okay, resolution. So Nano Banana Pro resolution dia boleh up to 4K. So kita boleh pilih nak resolution yang macam mana. Saya pilih 4K sebab saya suka yang memang dah detail. Okay, dan kalau contoh nak detail lagi, boleh masuk yang di sini, photorealistic. Okay, so ini antara prompt yang kita gunakan untuk dapatkan output yang sangat detail lah. Dan tekan generate fish, tidak akan generate lah untuk kita. So nak tengok dia tengah proses ke dah siap, tuan-tuan boleh tengok dekat sini. Okay, seorang wanita Muslim. Okay, ini tengah generate. Sekarang saya charge one fish lah. Sebenarnya ada sebab kenapa saya charge juga. Sebab saya tak nak ada bulk order. Biasanya kalau ada user yang masuk, mungkin dia hackers ke apa, dia buat bulk order sampai 1000 terus generation. Memang sakit lah saya punya server nak melahannya. Okay, so sementara dia tengah siapkan, jom kita generate juga image untuk model-model lain. So Nano Banana ada Imagen 4. Imagen 4 biasanya tak stable kalau kita punya supplier ni. Saya masukkan juga photorealistic. Okay, so batch generation saya letak 1 sebab saya nak generate 1 je daripada satu prompt. Kalau nak generate lebih, tuan-tuan boleh masukkan generate lebih. Kalau tuan-tuan nak reference image, tadi saya tak cover. Reference image ni untuk apa? Reference image ni, contoh kita ada produk, kita ada avatar, kita nak avatar kita tu pegang produk tu. So kita boleh masukkan reference image ni kat sini. Okay, macam saya tak nak masukkan lah kot. So saya nak create avatar dahulu. Sebab gambar produk saya dah ada, saya nak create avatar dahulu. Okay, dan kemudian fungsi kat bawah ni ada basket. Okay, contoh basket ni dia fungsi untuk kita letakkan dalam satu bakul. Sebab bakul tu nanti semua material dalam bakul kita boleh post semua bakul tu, dan kita boleh auto post semua bakul tu. So sebab tu ada fungsi bakul. Tuan-tuan, cara nak set up dia, tuan-tuan pergi pada bahagian basket. Okay, create new basket. Okay, masukkan nama basket dan sebagainya. Dan kalau ada produk, tuan-tuan boleh masukkan produk kat sini, produk, dan nanti boleh generate copywriting untuk produk. Okay, macam saya nak masuk, contoh saya masukkan bakul preview kan. So saya tekan create basket. So bakul preview saya dah ada. So apa saya buat adalah saya pergi dekat bahagian tadi, saya boleh select bakul preview saya tadi. Kena refresh dulu.
Okay, saya letakkan semula image 4 prompt. Okay, ni 4K 916. Masukkan image, tak nak masukkan. Okay, bakul preview contohnya. Nanti bila dia dah siap, dia akan terus masuk ke bakul preview. Okay, saya generate image. Okay, so one generation task queue successfully. So dekat history kita boleh tengok dah ada lah, tengah siapkan kita punya macam yang kita nak lah. Tengok kita punya AI avatar kita tadi yang kita buat tadi menggunakan Nano Banana Pro dah siap. 4K resolution, nampak real lah. So kalau macam ni, kalau gambar macam ni, kalau kita buat video memang best, nampak video tu sendiri real. So sebenarnya dia punya key point dia, kita kena ada satu gambar yang real lah kalau kita nak buat video yang real. Okay. So saya dah buat guna Imagen. Saya nak tambah satu lagi. Saya nak guna crop image. Okay, portrait, grok dia ada macam ni lah, number of result. So untuk number of result ni kalau boleh jangan sentuh. Tuan-tuan kalau nak buat tambah lebih image, tuan-tuan letakkan dekat batch generation saja. So dia boleh tambah terus kat sini lah. Sebab number of result ni boleh juga, tak ada masalah, cuma tak nampak lah nanti dekat ni, dia akan jadi chaos sikit. Okay, so contoh saya nak masukkan dekat basket juga, bakul preview juga. So saya tekan generate image. So ini untuk grok. Saya generate satu lagi untuk meta AI image. Saya guna image 2. Saya masukkan prompt yang sama juga, portrait. Basket saya masukkan dalam basket sama. Ok, kita tengok case history. So yang tadi Nano Banana Pro dah siap. Contoh tadi kita tak siapkan kita nak letak bakat bakul mana. Kita boleh je, dekat sini ada basket, kita boleh letakkan dekat sini dan save setting. Okay. So dia dah savekan bakul kita dekat dekat bakul preview. Okay. So sekarang bakul kita dekat bakul preview. Okay. So contoh kalau kita nak generate kita punya copywriting, kita boleh tekan je kat sini, generate description. So description, dia akan generatekan description untuk kita. Okay. Dekat sini description generated. Dah dapat dah description. Dan boleh tekan copy description je kalau kita nak copy description ni. Okay. So Imagen 4 tak settle lagi. Nampak ada glitch, saya kena betulkan. Okay, so dah settlekan. Untuk grok image dah settle. So ini gambar yang kita dapat. So nampak macam kartun sikit lah bagi saya, nampak real macam yang ini. Tapi okey lah, boleh kita still consider boleh guna lagi lah. Untuk meta AI image 2 fail. So ada, kalau fail ni mesti dia akan bagi tu or retries fail. So kita boleh generate lain lah kalau untuk meta AI ni. Saya tak rasa saya nak generate lagi sebab dah ada 2, satu tengah generate lagi. Saya mungkin nak guna image yang ini untuk next punya proses, iaitu saya nak buat video. So saya akan tunjukkan macam mana kita nak buat video. Pergi ke bahagian generator semula dan pergi tekan pada bahagian video. Okay, di sini tuan-tuan boleh pilih model apa yang tuan-tuan nak. Contoh saya tunjukkan satu dulu, grok 3. Dan saya masukkan prompt, contohnya biasanya saya punya cara, saya akan masukkan terus script setting. Setting ni apa? Setting ni adalah tempat kita nak dia berada dekat mana, avatar tu berada dekat mana, dia bercakap tentang apa. Kalau tuan-tuan nak lebih sikit, boleh lah tambah-tambah yang macam sifu-sifu prompt tu bagi tahu kan, macam nak grade video yang lagi kempak kan. Tapi kalau untuk UGC biasanya saya guna 2 ni je. Okay. Dan okay, so script saya masukkan kalau saya tak tahu lah. Contoh dia makan, dia promote macam buah. Okay. Macam buah ni memang terbaik, sedap dan suhu sedap dah habis.
Contohlah dia bercakap kan. Dan setting dia dekat dapur rumah. Contohlah kan. So, okay, batch generation. Contoh kalau kita ada satu prompt, kita nak generate lebih daripada ni lah. So, untuk video pun kita boleh buat benda sama. Untuk creative setting, aspect ratio kita boleh letakkan portrait. Untuk kita upload dekat TikTok 720. Untuk crop dia ada 2 je, 480 dan 720. Duration ada 2, 6 second dengan 10 second. Saya pilih 10 second. Kalau nak letak reference image, okay, kita letak reference image yang tadi, ni. Okay. Dan kita letakkan basket yang sama, barcode preview, dan kita generate video ni. Okay, so nanti kita akan tengok semula apa hasil dia. So saya nak generate lagi. Alamak, saya tak ingat nak copy dia punya ni. Okay, saya copy balik dia punya prompt. Saya nak buat untuk extend ni bila kita dah ada video dan baru kita nak extend. Kita tak boleh terus guna yang extend lah. Okay, nanti saya akan tunjuk yang extend. View 3.1 fast, saya terus masukkan bukan ni yang tadi ni. Script ajak buat top legend terbaik di seluruh negeri sembilan. Epic di negeri. Cuba tengok dia boleh tahu tak negeri 9 tu dekat mana. Okay, number generation saya biarkan 1. Creative setting kita boleh setkan 916. Okay, untuk view 3.1 dia ada yang full HD 1080. Tapi duration dia 1 je, 8 second. Okay, image mode boleh letak lah nak image mode dia macam mana. Saya letakkan kalau contoh kita nak letak frame. Kalau kita letak frame, maksudnya kita akan setkan first image dengan last image. Maksudnya letak 2 image. Okay, kalau contoh saya letak no mode default, maksudnya saya tak letakkan by frame lah. Kalau ingredient pula kita kena letak 3. First frame, yang middle dan yang last. Okay, so itu untuk ingredient. Saya letak no mode. Saya just masukkan image. Maksudnya saya nak guna image yang sama supaya kita nak tengok dia punya perbezaan image kita. Okay, saya masukkan image yang ini sini tadi. Tak duduk lagi. Saya cuba sekali lagi. Sebab dia tak load pula. Okay, sebab image dia besar-besar, so makan masa. Okay, betul ini. So ini. Okay. So selepas itu, selain daripada ni, kalau tuan-tuan ada URL image, tuan-tuan boleh masukkan URL image kat sini juga. Nanti dia akan auto masuk dekat kita punya media library. Okay, dan basket saya nak masukkan barcode preview sama dan generate video. Okay, so kita tengok dekat history, dah siap dah satu video. Okay, kita dah ada satu video daripada Grok 3. So kita tengok apa yang Grok 3 berjaya hasilkan. Nantilah kita tengok kat sini dulu. Okay, kita tengok dekat sini dulu. Kita generate satu lagi menggunakan okay, kita guna Seedance. Kita tengok apa yang Seedance boleh hasilkan. Okay, dia fix dia ratio dia untuk TikTok. Okay, mode fast. Okay, library kita masukkan gambar yang sama. Gambar dia nak load. Okay, so tekan je generate video. Sini. Dan kemudian kita pergi pada history. Kita nak tengok video yang kita generate menggunakan Grok tadi. Okay, okay, dah siap. Acak buah ni memang terbaik dan sedap gila. Aku makan satu sudu, sedar-sedar dah habis. Okay, so nampak real So selesailah satu video UGC daripada Grok, walaupun dengan prompt yang sangat simple. Okay, so kita akan tunggu juga nanti untuk next. Seedance fail. Okay, ada masalah dengan image. Okay, tak apa. Nanti kita akan tengok lagi video-video lain.
saya nak tunjukkan, contoh kita sekarang kita dah ada video yang daripada Grok tadi. Contoh kita rasa, alah video ni 10 second je. Kalau macam mana nak tambah, kita nak editkan 20 second. Okay. Ataupun kita boleh doublekan lah, duration dia kena doublekan. Daripada 10 jadi 20 ataupun 10 tambah 6. 10 plus 6, 16. So kena add macam tu lah. Okay, so contoh saya nak guna video ni. Saya nak panjangkan video ni. Senang je, copy. Dan dekat generator, okay, kita dah copy. Dekat generator, dekat video, kita pilih crop extend. Okay. Dan kita masukkan UUID dia. Okay, so ni UUID untuk crop. Dan kita nak extend daripada video tadi tu. Ni kita masuklah prompt yang kita nak masukkan. Contoh saya masukkan script lagi. Script contoh promise, saya nak cari affiliate juga sekarang. Coefficient affiliate 15%. Rugi korang cok. Okay, so script dah. Setting patutnya tak perlu dah sebenarnya, sebab kita dah ada image kan. Tak perlu setting. Tak apalah setting. Saya script je. Kita masukkan script je. Kita cuba tengok apa jadi. Proses 10 second juga. Tadi 10 second dah. Kita masuk lagi 10 second. Sepatutnya dia punya script dia kena lagi panjang lah untuk 10 second ni. Dan kita masukkan basket dah sama. Bakul preview. Dan kita tekan generate video. Kita tengok apa yang jadi. Okay. So history. Okay, so sekarang tengah generate untuk Grok 3 extend. Sekarang tengah siapkan. Kita punya view 3.1 pun dah siap. Jom kita tengok apa jadi. Okay, so kita play. Acar buah Tok Mi Legend. Teman terbaik di seluruh Negeri Sembilan. So, okay lah. Dia punya result dia. So, sama juga. Saya nak gunakan daripada view 3.1 ni. Dia punya duration ni 8 second je. Tapi saya nak panjangkan dia jadi double 60 second. Ataupun saya nak panjangkan lagi. So, kita buat benda yang sama. Apa kita buat adalah, kita copy je UID dia. UID dia kita copy. Dan kemudian kita pergi pada generator. Video. Extend view. Dan kita masukkan script. Contoh kita masukkan logat 9 sikit. Makin lama makin soda. Dan kita cuba generate. Okay, kita dah copy. Dan saya masukkan basket yang sama. So kita extend VO3 punya video pula. Okay, dah siap. So dekat history sekarang ada 2 video yang kita tengah extend. Okay. So sekarang ni apa yang kita boleh buat dekat sini adalah kita generate description. Okay, so description tengah di sedang di. Dan yang ini pun kita generate description dia. Okay. Okay, so dah siap. Kita dah generate description. So sekarang saya nak tunggu video yang extend ni siap. Okay, so kita tunggu dulu sehingga siap. Dalam masa sama, nanti kita tunggu video siap dulu. So step dia adalah buat video, extend, dan baru kita mergekan dia. Okay, sebab kita ada 2 video. Satu video yang asal, satu video yang kita extend daripada yang asal. Dan barulah kita kena merge. Kita boleh merge dia. So kita tengok kat basket kita. Dekat dari bakul preview dah ada 8 item. Sekali dengan image tadi yang kita generate. So semua ada 8 item. Contoh tuan-tuan dan perempuan malas nak tekan generate description tu satu. Boleh terus masukkan dulu, save dulu kat dalam satu bakul, dan barulah generate description untuk semua item. Okay, masukkan prompt je. Prompt apa yang kita nak description tu jadilah. Okay, so dekat history kita tengok dah siap ke belum lagi. Apa? Ni TikTok Analyzer. So nanti saya akan pergilah dekat TikTok Analyzer ni satu persatu. Okay, so ini pun panjang sikit sebab kita kena biasanya buka dulu TikTok.
website. Okay, tak siap lagi, kita biarkan. Biasanya dia ambil masa dalam 5 minit, 7 minit macam tu je untuk satu video. Sebab tu biasanya saya akan terus buat bulk generation lah. Sebab kalau contoh kita nak dapat banyak-banyak, kita terus buat dekat sini, kita terus tekan batch generation ni 3 ke 5 ke 10 ke. Sebab dia siap tu dalam lebih kurang masa yang sama je, 5-7 minit tu semua siap sekaligus. Dan kalau tu saya cakap, kalau kita nak siapkan sampai 1000 konten pun 5 ke 10 minit sebenarnya dah siap 1000 konten. Okay, sebelum saya lupa sebenarnya, ada fungsi prom bank. Kita boleh pergi dekat sini open prom bank ataupun tekan kat sini prom bank. Prom bank ni tak apa, kita nak generate video dia yang berbeza-beza. Tapi sebab tu kita perlukan prom yang berbeza-beza. Kita nak dia bercakap benda yang berbeza-beza kan. So sebab tu adanya fungsi prom bank. Satu, untuk buat prom bank satu, kita kena create group dulu. Contoh acak buah ke apa ke, create group dulu. Contoh saya create dulu lah, preview kita. So create group. Sebab nanti saya nak savekan semua prom yang saya baru generate dekat dalam group ni. Sebab tu saya buat group baru. Dan kemudian target group saya adalah review tutorial saya baru buat tadi. Dan kemudian dekat meta prom ni adalah prom yang kita gunakan untuk kita buat prom lain, prom yang berasingan, yang banyak, yang lain-lain. So dekat bawah ni saya dah bagi contoh. Boleh gunakan contoh yang ada ni. Dan sesuaikan dengan produk tuan-tuan dan puan-puan, dan apa kehendak tuan-tuan dan puan-puan dekat video tu. Tapi tak kisah nak video UGC ke komersial ke, boleh guna benda yang sama. Ataupun nak video cinema ke, boleh guna prom yang sama. So sini saya masukkan seorang, gender dalam ni, dalam syntax dan umur, syntax, race, syntax. So setiap syntax ni kita bagi dia placeholder. Placeholder ni maksudnya apa yang kita nak ada dalam syntax tu. Dan kemudian contoh kita ada produk, kita nak bagi tahu dia, ni produk aku. So boleh masukkan product knowledge. So nanti apa yang jadi adalah dia akan generate prom yang berbeza-beza berdasarkan product knowledge kita. So contoh saya ada product knowledge saya yang untuk produk Opal Lamina. Saya masuk ke product knowledge. So ini product knowledge saya. So kita dah ada product knowledge, script bercakap mengenai product knowledge. So tuan-tuan boleh play around lah, nak yang macam mana. Contoh saya generate dalam 20, saya biarkan 20, tak masalah. So kita generate prompt bash. So dia tengah generate dah sekarang. So tuan-tuan nak tengok dah siap ke belum, tuan-tuan refresh. Sini tak sampai seminit 2 minit pun dah siap ni. Biarkan je dia generate. Kalau tuan-tuan nak tengok dekat history ni adalah contoh-contoh prompt yang saya dah generate lah. Ni ada 20, 21, 100 prompt. So daripada prompt ni nanti kita akan gunakan dekat kita punya AI Live Force kita. Dah complete. So dah siap, complete. So ini semua prompt yang ada. So kita boleh save lah dekat kita punya tadi review tutorial punya group. Save all. So dia akan masuk dalam group kita. See? Tengok preview tutorial ada 20 item. So kita dah ada 20 prompt yang berbeza, yang mana kita nak mass generate dia. Mungkin kita akan menggunakan Grok 3 sebab Grok 3 cepat laju. Sebelum saya generate, saya rasa saya punya history tadi dah siap. Dah siap. So ini video yang kita extend daripada video yang asal tadi. So daripada video extend ni nanti saya nak tunjukkan macam mana kita nak merge kan dia. Contoh ini untuk Grok 3 extend. Saya ambil balik video asal dia Grok 3 tadi. Ini video Grok 3 yang asal. Saya copy, saya tak perlu copy. Saya pergi kepada bahagian merge. Dekat merge saya boleh pilih semula video yang Grok 3 tadi. Commission. Ni. Ini video dia dengan Grok 3. Lama saya tak ingat ni. Ni video Grok 3.
dan juga video kreatif satu lagi. Kalau tak tahu sebenarnya boleh copy UID ni. Kreatif satu lagi dekat plot 3. Commission affiliate 15%. Commission affiliate 15%. So saya nak gabungkan dua video ni. Saya tekan je generate final video. Sebenarnya tuan-tuan boleh masukkan dulu nama file tuan-tuan ada perempuan yang nama file akhir. Okay. So dah siap. Seklik mata je dah siap. So kita boleh preview kat sini. So 20 second dia punya duration. Acah buah ni memang terbaik dan sedap gila. Aku makan satu sudu, sedar-sedar dah habis. Komisen affiliate 15%, rugi korang tak join. So itulah dia punya. Nampak video dia smooth je. Sebab apa? Sebab kita menggunakan S10. Cuma kalau kita tengok suara dia ada berbeza sikit. Dan juga cara dia bercakap pun beza. Sebab tu kena detailkan prompt kita untuk video pertama dan video kedua supaya dia punya suara dan juga dia punya cara bercakap dia sama. Okay. So kita dah siap. Satu video 20 second. UGC 20 second. Saya nak tambah lagi satu. Video UGC. Satu. Dua. Okay. Ni UGC 2 saya tulis UGC. Contoh kan saya tekan create final video UGC 2 tengah queue. Okay. Siap. Tak tahu berapa minit dah siap. So kita boleh play lah. Kita tengok apa hasil daripada view 3. Acah buah Tok Mi legend. Teman terbaik di seluruh Negeri Sembilan. Makin lama makin sedap. Okay, so dia menyanyi pula second tu. Kalau kita detailkan prompt, insyaAllah lah lebih smooth. Tapi dia punya transition video tu antara dua video extend tu memang sangat smooth. Tak ada masalah lah. So kita dah ada 20 second punya video. Kalau tuan-tuan ada contoh nak tambah tadi, kita ada 3-4 video yang kita generate. Nak terus combine dua-dua video pun dah tak ada masalah. Boleh combine terus. Okay, so itu cara kita nak merge video. Dan seterusnya adalah kita tengok balik dekat tadi kita dah siapkan prompt bank kita ada 20 prompt. Jadi kita nak generate video menggunakan 20 prompt tu. Okay, so saya pilih satu je lah model Grok. Dan untuk prompt ni saya tak perlu masukkan. Kalau tuan-tuan nak masukkan detail lagi prompt, nak tambah lagi extra prompt, contoh setiap prompt yang berbeza tadi, dan dia ada satu lagi prompt tambahan dekat sini. Dan kita boleh tambah kat sini lah. Contoh saya nak gunakan use prompt bank, saya select group, preview tutorial ada 20. So kita boleh select all prompt ni. Okay. Dan dekat sini kita boleh pilih portrait. Kita nak buat video secara portrait. Dan kita boleh pilih dia punya resolution 10 second. Setiap satu video tu akan jadi 10 second nanti. Dan untuk reference image, kita boleh reference image yang sama. Contoh kita ambil yang ni lah. Okay. So yang ni macam Mac Latte sikit kan. Mac Siam kan. Okay. So kita boleh pilih ni. Letak dalam barcode preview. So total untuk 20 video hanyalah RM6.40. Okay, so tekan generate video. Okay, siap. So kita tengok history. Okay, setengah proses 2, 4, 6, 8, 10 14, 16, 18, 20. So 20 total yang tengah generate sekarang. So kita biarkan je siap. Dan nanti kita akan tengok hasil dia satu persatu. Okay. Contoh dalam basket ni dah semua siap. So nanti kita akan pergi go through dengan step-step untuk auto schedule. Yang mana daripada basket yang banyak video yang kita dah siapkan tadi, basket tu, kita nak semua video tu terus masuk dekat kalender based on berapa konten yang kita nak masukkan satu persatu dan akaun mana kita nak. So ini saya akan cover next punya part nanti. Untuk buat masa ni, saya nak cover macam mana kita nak publish post ni. Kita dah ada konten, macam mana kita nak publish post. Okay. So tadi kita dah connect TikTok account kita pada awal-awal lagi video ni. Kita dah connect account. So kat sini contoh saya ada 3 account. So saya letak kat account saya sendiri. Tetap boleh tengok pergi ke account saya nanti, Al-Nizar Azmi 097. Saya masukkan description dekat sini. Posted Music Asia Studio. Okay. Tekan AI Disclosure. Sebab kita guna AI kan untuk generate video. So better guna yang sama lah. So kalau nak letak teks, boleh letak teks, generate teks yang baru. Contoh saya nak terus post pada waktu ini juga, sekarang.
saya nak post video yang contoh 20 second ni, saya tekan post now, ataupun tuan-tuan boleh pilih next available slot, ataupun boleh setkan date and time. Maksudnya kita letakkan date and time, nak schedule dia bila kita nak post video ni. Okay, saya setkan now, tekan publish now. Okay, so kalau tuan-tuan tengok dekat kalender, dia ada dalam kat sini dia warna biru. Okay, so nanti baru dia jadi warna hijau kalau dia dah post, merah kalau dia tak berjaya post, kalau fail. Okay, kita boleh pergi pada bahagian list. Kat list ni ada queue. Okay, ni adalah konten kita lah yang tengah post. Saya rasa ada masalah ni, saya rasa fail. Saya yakin dia fail. Okay, so kita biarkan dulu sementara kita nak tengok dia berjaya atau tidak berjaya. Okay, so tengah queue lagi. Saya rasa fail sebab tak ada konten. Okay, untuk kita buat sekali lagi. Stop. Oh, dah siap dah video kita. No, saya tak nak video ni. Tak nak video ni, saya nak video yang lain. 20 second tadi mana? Ni 20 second. This one. Tu saya nak video yang ni. Slow Studio. Pilih klik TikTok. Okay, dah naik preview. Saya tekan post now, publish now. Okay. So sekarang dia tengah. Okay, so video tadi dah post. Saya tengok kat sini. Saya setuju. Kalau dia naik macam ni tak ada image, sebab tadi dia tak detect kita masuk ke image. So boleh delete lah post ni. Okay, dan kita biarkan je. Nanti dia akan post terus next punya cycle. Okay, so tuan-tuan boleh tengok lah apa yang jadi dekat kita punya post. Ini contoh-contoh yang saya dah pernah post sebelum ni. So ini contoh kita boleh buka dekat TikTok Achabah.me. So ini video yang saya dah post sebelum ni lah. Okay. Okay, ni maksudnya kalau dah tak ada kat sini, kat send ni dah publish. Okay, sekarang post kita dah publish dekat sini. So kita boleh buka TikTok kita. Post ni dah publish. Okay. So cara untuk linkkan beg kuning ke akaun ni senang je. Nanti saya akan tunjukkan dekat phone. Sebab ni kena buat dekat phone untuk attach beg kuning, linkkan produk. Simple je, tak ada masalah, senang. Okay, so untuk semua fungsi iStudio ni dah siap dah semua video-video kita. Kita tengok sekejap apa jadi dengan video-video kita yang kita buat secara bulk tadi. Dekat history. Okay, dah siap dah make latte kita cakapnya. Kita buka. Saya suka sangat dengan acar buah Tok Mi Legend ni. Rasa dia yang unik tu memang buat saya craving selalu. Sesuai untuk makan dengan apa saja. Makin lama makin sedap. Okay. So kita dah ada, tadi kita dah generate 20. So kita ada 20 video. 20 video yang kita boleh post. Kita buat tadi sekejap je. Siap. Ni tak tutup aurat, ni tak hidup lah. Kan? So kalau boleh dalam prompt tu masukkanlah tutup aurat sebagainya. Supaya lebih berkat lah kita punya konten kita buat tu. Acar buah Tok Mi Legend ni memang tak pernah mengecewakan. Rasa dia konsisten dan kualiti dia pun terjamin. Saya dah jadi pelanggan setia. Makin lama makin sedap. Okay, so kita dah siapkan 20 video. Macam tu je siap. Tak sampai 5 minit. Mungkin 5-7 minit lah kot. 20 video. Kalau kita letak 100, 5-7 minit juga. Okay, siap. Okay, so dah completed dah semua. Okay, itu saja untuk tutorial kali ni, part 1. Saya rasa saya dah cover banyak benda. So, nanti kita akan cover pula part untuk kita automasikan segala benda. Automasikan daripada satu bakul yang banyak konten ni. Dah banyak sangat dah sarankan konten. Kita nak automasikan setiap konten tu terus masuk dekat kita punya kalender. Dia akan post satu persatu kalender kita tu. Sehari kita nak 10, 20, 30 konten. So, dalam masa 2 jam, 3 jam, kita dah siap generate konten. Kita dah siap schedule konten dekat semua sosial media kita yang kita nak. Dan kita hanya esok kita duduk saja dan kita just attach linkkan beg kuning je.
Tengok video ni dah masukkan beg kuning. Video ni tak perlu masukkan beg kuning sebab ni video awareness, tak perlu masukkan beg kuning. Kita biarkan. Itu lebih baik lah, sebab kita boleh kawal kita nak letak beg kuning apa, dan kita nak letak adakah sesuai masukkan beg kuning. Saya fikir kalau takut risau ada problem nanti dengan violation lah, sebab mungkin ada prom kita dia bercakap benda yang tak patut ada beg kuning, nanti akan kena violation. Itu kerisauan saya lah. Tapi kalau ni pun sebenarnya tak ada masalah pun, kita masukkan beg kuning terus je. Okay, so itu saja untuk kali ini. Terima kasih sebab membeli dan tengok video ni sampai habis. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita akan jumpa kepada part 2, iaitu automation, auto schedule, auto publish sepenuhnya menggunakan AI Studio. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.